Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada anda yang menonton bersama dengan kami di TikTok Melaka FM, apa khabar semua yang mengikuti siaran kami pada petang ini bersama saya seperti biasa, Izzat Abu Bakar menemani anda dalam podcast Gasak Kaula untuk edisi hari Isnin ini, tentunya dari jam 3 petang ini hingga ke jam 4 petang. Selama 1 jam kita akan bersiaran di TikTok Melaka FM ini. Apa pun terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang baru-baru bersama dengan kami. Terima kasih pada Kak Ruhil Amani yang masuk bersama dengan kita. Terima kasih Kak Ruhil. Juga kita ada siapa lagi ni? Anwar Ahmad Roka. Boleh panggil Kak Ruhil datang. Kak Ruhil, nanti kita panggil Kak Ruhil datang. Okey Kak Ruhil ya. Dan ramai lagi yang baru saja bersama dengan kami di TikTok Melaka FM ni. Terima kasih banyak Zack Melaka. Terima kasih G Abadi. Terima kasih banyak Kak G kita. Indah Taman Sayang. Macam-macam nama ada ya. Terima kasih yang mana bersama-sama dengan kami pada waktu ini yang ada di TikTok Melaka FM. Jangan lupa tap screen guys. Kita nakkan hingga 200k pada hari ini. Sebab hari ini kita nak bersama dengan seseorang yang istimewa bagi saya. Kerana beliau juga merupakan macam adik saya sendiri ya. Beliau sangat juga rapat dengan saya. Suatu ketika dulu beliau pernah bertugas sebagai penyampai di Melaka FM ini. Dan Alhamdulillah sekarang ini beliau masih lagi bersama-sama dengan kita setiap hari Jumaat petang ya. Jadi orang yang saya maksudkan pada hari ini tak lain tak bukan, kita bersama dengan, saya lupa lagi kalau bukan PI ataupun Faizal Ibrahim. Assalamualaikum PI. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sihat PI ya. Alhamdulillah. Abang sihat ke? Baik macam ni adanya lah Alhamdulillah. Dia ada turun naik kan, maklumlah dah berusia sikit. Tak apa, yang penting rambut panjang rambut tu makin banyak. sihat dan panjang umur. Rambut memang tak boleh potong. Kalau tak dia demam seminggu. Tapi Alhamdulillah kita dapat bersama di TikTok Melaka FM hari ini ya. Ramai dah penonton-penonton kita yang berada di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak yang bersama dengan kami. Teruskan tap screen ya. Ustaz Raimin Bani ada, Zack Melaka ada. Terima kasih kerana menjadikan Melaka FM sebagai pilihan anda untuk TikTok kita, untuk podcast kita Gasak Kaula pada petang ini. Okey. Jadi macam biasa kita akan menyelami ya, siapakah dia Faizal Ibrahim, siapakah dia PI ini, kerana selama ni anda menonton ataupun mendengar beliau mengajar bahasa Arab ya, setiap hari Jumaat petang bersama dengan DJ Mel Kedebak Kedebuk ya. Jadi Alhamdulillah ya, dah hampir berapa tahun dah ya agaknya bersama dengan Melaka FM untuk mengajar bahasa Arab. Bahasa Arab saja rasa dah 4 tahun. 4 tahun lebih kurang lah. ya. Jadi banyak ilmu-ilmu bahasa Arab yang dah pun mereka pelajari, terutamanya kepada DJ Mel sendirilah. Ya betul. Kerana beliau saya tengok dah pandai lah berkata Ini ataupun orang cakap berbahasa Arab. dah 4 tahun ni kalau ilmu apa orang kata ilmu persilatan dah boleh terbang. Dah boleh terbang. Mungkin Mel pun boleh macam tu juga. Boleh. Boleh agaknya ya. Boleh dah. Okey, petang ini semestinya kita nak bersama yang ada ramai-ramai ni, dah 300 lebih yang bersama dengan kita pada petang ini. FYP Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, kita nak menyelami siapa ada Faizal Ibrahim. Jadi mungkin PI boleh cerita sedikit PI bersama dengan penonton-penonton yang berada di TikTok kita pada waktu ini. Siapakah dia Faizal Ibrahim? Dilahir di mana? Okey, saya Faizal Ibrahim. Faizal bin Ibrahim tak ada Muhammad lah. Tak ada Muhammad Tak ada Muhammad. Okey. Lahir di Hospital Besar Melaka. Hospital Besar Melaka. Okey. Dan lahir pada 24 bulan 10 tahun 1989. Okey. Mak dah boleh teka pula. Umur berapa? Umur ada tersebut tahun ni. Ada sebut tahun dah. Patut okey, tahun okey. dia diamkan aja. Itulah dia cerita dia. Lagi? Jadi apa pun lahir pada tahun 1989. Okey. Dan saya berduduk dekat bersama Berduduk bersama, ke duduk? Berduduk. Berkesedudukan. Lain macam ustaz ni. Saya tinggal bersama dengan nenek saya dari kecil. Dari kecil lah. Daripada umur saya lahir 3 nenek tahun. ambil Dari nenek saya dah jagalah. Pada umur 3 tahun. Okey. Saya dah duduk dengan nenek atuk saya dan dididik oleh orang tua lah. Di Melaka, atuk di Melaka. Di Melaka. Melaka di mana tadi? Selanda. Selanda Jasir. Kalau siapa tahu Felkra Bukit Sedanan. Felkra. Okey, Bukit Sedanan. Bukit Sedanan, Okey. Selanda Melaka. Itulah tempat saya tinggal. Okey. Dan saya dibesarkan di sana sehinggalah umur saya mencecah belasan tahun. Okey. Dan saya bersekolah sekolah menengah sambung ke Darul Falah. Darul Falah. Sekolah menengah Arab Darul Falah. Arab Darul Falah dekat Kuala Sungai Baru Melaka. Yes, betul. Kuala Sungai Baru. Okey. Kemudian saya tingkatan 4 dari 5 saya sambung Sains Tulen. Sains Tulen. Dan bahasa Kenapa Arab daripada juga. Arab pergi Sains Tulen Sains pula? Tulen. Tapi ada bahasa Arab. Dalam
Madrasah Arab juga. Okey. Dekat Sekolah Menengah Ahmadi Jatuh masa tu. pula. Sekolah Menengah Ahmadi dah ada. Okey. Sains tulen masa tu. Al-Mahdi. Ahmadi. So saya pindah ke situ untuk ambil sains tulen. Sampai habis SPM. Okey. Habis saja SPM. Okey. Saya mohon untuk ijazah pertama lah. Terus belajar ke Jordan untuk jurusan Bahasa dan Kesusastraan Arab masa tu. Okay, dan sambung ke sana. Berapa tahun di Jordan? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Lepas tu saya balik je, saya mengajar lah. Mengajar kat sekolah-sekolah sebagai guru ganti. Mula-mulanya guru ganti. Lepas tu jadi guru JSTT tu, guru sandaran. Kemudian akhirnya Itu tahun bila PI? Itu sekitar tahun 2010. Okey. 2010 saya balik. Okay. Jadi 2011 saya start mengajar lah. 2011 sampai 2012 sampai 2013 tu saya dah orang kata mengenyam. Mengenyam nak cuba bidang lain. Ingat mengenyam lain, rupanya nak cuba bidang lain. Mengenyam dan menganyam lain cerita kan. Okay. Jadi mengenyam. Jadi saya rasa nak cuba bidang lain. Jadi 2013 saya pindah ke Kuala Lumpur, berhijrah ke Kuala Lumpur dan saya bekerja sebagai konsultan dalam bidang latihan untuk government lah. Lepas tu dalam masa yang sama saya cuba bakat. Ya. Kalau siapa pernah tengok dulu, sekitar tahun 2013 saya pernah masuki siaran TV lah. Masa tu saya masuk bidang lawak lah. Lawak nyanyi dulu. Adalah dulu dia punya nama tu. Nama program dia tu lah. Nak tahu PM Tepi. Yang mana nak tahu PI masuk apa? PM Tepi lah. lah. Jadi setahun saya berkecimpung dalam bidang TV. Masa tu saya join lah drama. Adalah sesikit-sikit drama. Lepas tu ada telefilm. Ada juga ni? Ada. Tapi sebabkan dalam masa yang sangat singkat, taklah popular. Orang kata kalau nak popular ni mau baham satu dekad. Kadang-kadang kita ni berlakon, satu dekad pun boleh tentu famous. Apatah lagi yang macam saya. Hanya setahun dan 2 tahun je saya join dalam bidang TV ni. Sekejap je lah. Cuba ni sikit. Orang kata macam nak makan steamboat. Nak makan ni sikit, nak rasa ni Ya, sikit. betul. Jadi dalam 2013, 2014 sampai tu 2015. Saya cubalah kat sini Melaka FM ada buka kita interview uji bakat lah uji bakat. Saya pergilah uji bakat tu, alhamdulillah dapat jadi DJ. Alhamdulillah. Sampailah 2017 saya melaburkan tirai. Ada sebab tu. Sekejap melintas. Itu kita cerita nanti lah. Masa tu suka memasak. Nanti kita akan cerita. Sebenarnya PI ni dia ada banyak bidang yang dia boleh tahu sebenarnya. Bukan saja dia boleh mengajar bahasa Arab, tapi dia boleh memasak, dia boleh buat kek, dia boleh orang kata apa? Menanam bunga. Kalau tanam bunga mesti jadi. Tanam bunga mesti jadi kan? Dan yang bakat yang paling terselah. Yang terselah? Boleh mengamuk. Itu bagi. Itu Kabir pun tahu. Okay. Alright, baik. Jadi banyak sebenarnya kebolehan-kebolehan yang PI boleh buat. Jadi insyaAllah kita akan cerita lebih lanjut sekejap lagi. Kita nak berehat sekejap. Kita nak menyanyikan sebuah lagu. Ada banyak lagu ni tapi semuanya akhir kena nampaknya seorang je. Sebab PI ni dia tak berapa sihat. Mungkin ada yang mengenali PI, mungkin ada yang tak mengenali PI. PI memang kurang sihat lah. Jadi kita doakan kesihatannya bertambah baik. InsyaAllah itu nanti Kang kita ceritalah selas hujung-hujung nanti PI. Jadi apapun kepada anda teruskan menyokong kami di TikTok Melaka FM untuk podcast Gasak Kau Le. Alright, untuk lagu yang pertama saya akan hidangkan sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Kiara, Hanya Padamu. Cintaku 100%, hanya padamu. PI dia tak boleh nyanyi dah, dia badan dia lemah Nanti kan kita cerita, okey? Hanya padamu ku serahkan segalanya. Kau bertata di nurani, anggun cintamu abadi. Hanya padamu pertama dan yang terakhir. Pohon cinta ku merendah disirami
kasih suci, jiwaku dipalu, gemersik tak terkira, batinku terlena dalam belayanmu. Cintamu selembut sutera, menjadi saksi kasihku. Tiada dua, hanyalah satu, kau yang ku cintai. Sekelumit cinta, segurut kerinduan, ku rempuhi ranjau duka, membara sehangat api, terhapus sepi di hatiku. Seulas bibirmu, kalau tidak terkata, namun ada sesuatu. Nur bisa dari matamu, terpancar cinta yang sejati. Terlalu bergaul. Gemersik tak terkira, hampir ku terlena dalam belayanmu. Cintamu selembut sutera, menjadi saksi kasihku. Tiada dua, hanyalah satu, kau yang ku cintai. Sekelumit cinta, segunung kerinduan, ku rempuhi ranjau duka, membara sehangat api, terhapus sepi di hatiku. Seulas bibirmu, kalau tidak terkata, namun ada sesuatu. Nur bisa dari matamu, terpancar cinta yang sejati. Awan yang berada, saujana membiru, cerahlah wajahmu di rimba senduku, menjadi hamparan cinta suci. Ya, itu dia sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Kiara. Hanya padamu. Betul tu. Hanya padamu. Hanya siapa? Berserah. Hanya pada Allah. Hanya pada Allah SWT saja kita berserah. Insaf pun dengar tadi. InsyaAllah. Bukan saja insaf. Lemah jiwa. Lemah jiwa. Okey, baik. PI kita masih ramai lagi yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. 88 mata yang memandang. Kalau boleh kasih FYP lagi, share lagi live kita pada petang ini. Ya, tap screen, kasih laju-laju, kasih tebus sikit. Kita dah menghampiri 50k dah yang pertama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mak Usu, Raja Alias. Kita ada Ustaz Serba Boleh katanya. Tu lah Ustaz Serba Boleh yang sana tu. Kak Nani mantap katanya. Kak Farida terima kasih banyak. Anwar Mat Roka #FYP. Thank you. Gagak Hero. Ni kan ex Sultan Muhammad. Kan nama aku tak ingat dia kata. Gagak Hero. Siapa tu bang? Gagak Hero. Tak apa, KBR check. Okay. Dia mungkin kenal. Okay. Farida Siddiq. Terima kasih juga. Tak lupa Kak Nani, terima kasih banyak. Ramai lagi lah. Ada yang dah terlepas, saya tak dapat baca, minta maaf banyak ya. Okey, kita nak bersama dengan PI lagi lah. Nak tanya PI lah ya. Ya. Dulu masa kecil-kecil lah dekat kampung. Apa
permainan-permainan tradisional yang PI suka main? Agak kelakar juga. Kita suka main batu seremban. Bila ingat balik macam melakanya. Ketawa dulu baru cerita. Ya. Ada suka main batu seremban dulu. Batu seremban. Batu seremban. Lepas tu sambil buat jahit-jahit dia, pakai beras ke pasir kacang jahit kan, buat batu seremban. Main tutup oren. Tutup oren tu biasa. Konda-kondi. Lepas tu galah panjang, kalah bergaduh. Lepas tu main apa tu? Tenteng. Main gambau, baling gambau. Pernah dia. Main baling slipper. Baling tin. Macam-macam. Main baling terbaling jiran pecah, berterabur lah. Masa kecil-kecil pernah tak main nyuruk? Oh, tu biasa. Panik kata kau main nyuruk magik-magik kan kena sorok. Tak boleh. Dia kata jangan main sorok kan. Kena sorok dengan hantu kopi. Dah duduk bawah kopi tu dah tak nampak. Ya, betul. Kita budak-budak percaya lah. Takut lah. Kadang-kadang bukan apa, orang tu nak suruh kita masuk awal. Betul lah, syaitan kan waktu-waktu maghrib ni dia kulu gile kan. Tapi akhirnya budak-budak ni time maghrib tu dia suka main sorok. Betul. Tapi air sepanjang hari tu tak nak. Gelap. Betul. Barulah tak nampak. Time maghrib tu dia suka. Lepas tu ada satu aktiviti yang best. Bila waktu hujan kita suka cari apa tu? Jarum mas. Betul. Kalau ingat jarum lagi lah. Lama Dekat Padang kan. Jarum mas. Tapi bila kita dah cabut pokok tu, kita tak tahu nak buat apa. Pernah main belalang tak? Belalang kecil-kecil. Oh, belalang selalu. Dulu tangkap. Saya tangkap belalang. Kita ikat ekor dia. Terseksa belalang tu. Kesian belalang. Dan lagi satu Spider Masuk dalam King. kotak. Masuk dalam kotak Spider King. Lawankan. Yang betina kita panggil apa? Spider Bond. Dah lupa. Spider Bond. Lupa. Lama. Kan? Cerita 40 tahun ni. Cari yang tangan panjang-panjang. Itu kalau dia kempit putus. Tak pasal-pasal kita gaduhkan dia. Ya, betul. Dia baik satu keluarga tau. Betul. Lagi satu dulu yang bijaknya, kalau masa saya kecil tu, kita zaman tu ada main pemadam, ya tak? Ya, ada. Lawan pemadam saya pergi kedai keruncit, saya beli pemadam. Pagi nenek kita bagi 5 sen ni dulu. Kita beli pemadam 5 biji. Satu pemadam 10 sen. Bila kita pergi sekolah, pagi-pagi kawan-kawan kita ni duk main pemadam lah. Yang mana kalah dah tak ada pemadam, beli. Sebiji 2 sen. Dapat RM1. Meniaga. Masa dulu, saya dulu kita orang susah. Betul lah. Kita bila kantin kita nak makan telur goreng, dulu telur goreng tu 30 sen. Betul. Bila kita nak makan tak ada duit, macam tu lah cari duit. Meniaga lah. Jual lah pemadam. Dapat makan telur goreng. Betul lah. Zaman dulu sekolah susah. Susah. Tak macam orang sekarang sekolah. Rumah nenek kita pun jatuh. Betul. Kita orang susah. Yelah. Nak makan telur 2 hari sekali, 3 hari. Dulu telur susah, sekarang lagi susah. Aduh. Itulah zaman dulu punya cerita kan. Macam-macam sebenarnya. Banyak kisah-kisah zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Betul. Banyak kan cerita pasal kecil. Pakai buluh tu. Yang itu pun ada. Lagi satu, ingat tak kita main buah gatal? Main tembak-tembak buah gatal. Siapa kena nasib? Birat tu. Oi, birat. Merah-merah lehi. Lagi satu, ingat tak buah apa tu? Buah apa tu? Yang besar apa tu, macam orang buat ubat tu. Kita main tembak-tembak tu. Buah ceri bukan buah ceri. Dia macam bentuk hijau. Ingat tak buah tu? Dia besar-besar sikit besar-besar sikit. Kita main tembak-tembak. Letak dekat belakang tu kan. Birat betul kena. Itu jangan macam. Dia paling famous dulu masa kecil-kecil. Kita main mak-mak. Yang best tu kita suruh jadi mak. Cik baiklah tak jadi mak pun. Okey, PI itu zaman-zaman kecil lah. So zaman belajar, lepas habis belajar tu PI dah mula kerja lah. Ya, dah mula kerja. Mana berkecimpung dalam bidang pekerjaan. Dah jadi Tingkatan 4 dah start kerja. Oh, tingkatan 4 Tingkatan 4 kita kerja hotel. Part time kita hotel dekat, dulu kita ada Legacy Hotel. Okey. Lepas tu Ramadan, ingat tak? Ramadan Hotel kita pernah kerja. Hotel yang dekat Bukit Baru yang sekarang Cowboy, dulu kita bagi apa?
Straight Meridian Hotel. Straight Meridian. Pernah juga. Jadi kita kebakar katil. Housekeeping. Lepas tu dekat Ramada dulu kita pernah kerja housekeeping tapi bahagian PA panggil. Orang dengar PA ingat kan personal assistant. Rupanya public area. Kau kerja kau cuci jamban. Ya. Pernah sekali tu jamban tersumbat pakai sarung kuih dah. Aduh, itu kisah pengalaman hidup dia. Pengalaman betul. Jadi yang betul-betul kerja maknanya dah lepas daripada habis tu semua masuk lepas sekolah menengah, sekolah tingkatan 5, belajar, sambung belajar dah habis tu kerja sebagai guru sandaran tu sementara. Semasa tu guru sandaran. Sementara lah. Kontrak setahun. Dulu ingat Ustaz Wan dulu. Jadi saya mengajar dulu bidang agama Islam lah. Agama Islam. Bila pernah pergi sekolah Cina juga, kena ajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun pernah kena. Rupanya walaupun saya bidang bahasa Arab, rupanya saya pun kena ajar bahasa sains. So, kena ajar juga sekolah. Dulu. Jadi multi purpose tu cakap. Kena ajar sains, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Semua dah saya kena ajar. Ada satu hari tu saya kena mengajar satu kelas tu 3 jam. Subjek masa pertama bahasa Melayu. Masuk masa kedua bahasa Inggeris. Masuk masa ketiga sains. Wah. Cik kata budak tak bosan ke? Muka yang sama mengajar kan? Muka yang sama cikgu mengajar kan? Cuma subjek berbeza. Subjek yang beza. Muka cikgu sama ke? Subjek yang bertukar kan? Subjek yang bertukar. Itu masa mengajar lah. Mengajar, atau pengalaman mengajar. Banyak, 13 buah sekolah saya pernah mengajar. Ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Pia adik-beradik berapa orang? Adik-beradik berapa? Okey, adik-beradik saya nak ikutkan ada 6 orang. Okey. 3 orang meninggal. 3 orang masih lagi lah hidup. Itu maksud saya lah. Bakal jenazah belum lagi. Semua bakal jenazah. Semua bakal. Jadi yang 3 orang saya masih hidup, nombor 2 dengan nombor yang bongsu tu lah. Sekarang ni yang nombor 2 tinggal, PI dengan yang bongsu. Yang bongsu. So, yang 3 dah meninggal, seorang daripada yang semua kecil. Lelaki. Yang tinggal lelaki. Semua lelaki. Semua lelaki tinggal. Semua tentera. Adik-adik semua lelaki lah. Semua askar. Alhamdulillah. Ayah asal orang mana? Ayah saya asal orang Selanda. Selanda. Bekas Selanda tu. Dia sana. Mak saya orang Ching. Ching. Asal orang Melaka jugalah. Tapi pindah ke Fekra. Atuk dengan nenek pindah ke Fekra, Bukit Sedanan. Jadilah orang situ. Masuk Felda lah. Masuk Fekra. Masuk Fekra. Jadi saya jadilah orang situ. Yalah. Okey, Piai, kita nak cerita tentang kelebihan PI. Okey, yang mengajar bahasa Arab tu memang kita dah tahu dah. PI sekarang ni pun mengajar bahasa Arab di Melaka FM setiap hari Jumaat pukul 5.30 petang sampai 6.30 petang kan. Jadi alhamdulillah lah, nampaknya ramai pengikut-pengikut dan juga orang yang orang kata sentiasa support kerjaya PI sekarang ini di Melaka FM kan. Okey, untuk yang orang kata kelebihan lain tu yang PI boleh tu. Saya dengar PI boleh kalau tanam bunga tu memang menjadi je lah. Alhamdulillah. Sebenarnya ada tip-tip yang PI boleh ni, macam mana nak jaga bunga dengan baik, nak kasih bunga tu betul-betul segar, hidup dan sebagainya. Panjang cerita dia. Ilmu macam tu kita kena bertapa. Tak adalah gua je. Ramai bertapa dia kan. Jadi sebenarnya datang pada minat lah. Asal muasalnya saya minat pada bunga. Saya nak buat kita bagi decoration dekat saya punya kedai makan. Lepas tu bila idea saya nak buat macam saya suka kedamaian. Kedamaian, keindahan. Jadi saya create satu tempat yang penuh dengan bunga-bungaan. Jadi saya minat daripada tanam. Daripada menanam dah saya belajar macam mana pokok ni dia punya kesesuaian dia, cuaca dia, macam mana keadaan dia kalau kita tanam pakai tanah ni jadi ke tidak. Macam-macam kita kena buat research lah. Kena sesuaikan tanah juga, baja dia juga. Betul. Saya banyak belajar lah daripada banyak. Berapa tahun PI belajar untuk mahir dalam bidang penanaman pokok ni? Ros saja dalam 3 tahun juga. Ros 3 tahun ni belajar dengan. Saya dengar ros bukan saja ros dari Malaysia yang PI ada. Ya, betul. Ros kita yang saya tanam, dia pelbagai, dia breed. Itu breed punya breed yang daripada seluruh negara, daripada seluruh dunia lah. Yang dikawinkan antara daripada Norway, Jepun. Saya tak banyak jalan tak ada. Norway. Alright, lepas tu? Daripada Australia, daripada American, David Austin, UK.
Itu antara koleksi-koleksi saya lah. So nak belajar je ambil masa bertahun juga. Bukan saja belajar tapi sebenarnya nak mahir. Nak mahirkan lah. Belajar boleh lah dalam 2-3 hari boleh belajar. Betul. Tapi nak mahir ambil masa bertahun. Tapi saya belajar bukan saja nak belajar, saya nak mahir. Jadi saya belajar dengan pelbagai orang yang pakar dalam bidang tanaman ni. Betul. Tak kira bangsa. Saya belajar dengan India, belajar dengan Cina. Semua kaum. Belajar dengan Melayu. Belajar secara khusus ke kelas ataupun berjumpa face to face. Bukan ada kelas tertentu, kelas tak ada lah. Saya face to face berdua. Saya cari sifu-sifu yang memang baik lah. Pergi dekat kedai-kedai bunga. Ya, tak semua kebun. Pusat-pusat semayan. Yang ada pusat-pusat semayan besar, yang toki-toki besar ni kan. So dia banyak bagi tips dengan saya. Daripada situlah saya kumpulkan semua tips-tips tu dan kita jadikan sebagai kita punya aluran sendiri. Pada situlah kita dapat belajar dan kita dapat mahir kuasai bidang tu. Banyak lagi bidang yang saya kuasai, antaranya buat kek. Buat kek pun saya belajar juga dengan beberapa orang pakar sifu kita kan. Tapi wanita lah semua. Belum belajar dengan lelaki. Setakat ni lagi kalau dekat Melaka FM kita ada Encik Asrul. Asrul dia memang boleh buat kek. Dia buat kek. Kek ke pancake? Pancake. Jadi kek ni saya belajar pun ambil masa berbulan juga. Kek tu bukan senang. Orang kata campur ni campur tu, lepas tu gaul-gaul masuk dekat dalam mixer. Dia nak tahu lembut dia kan. Kita salah je guna grade telur, kek tak jadi. Gula kurang 1 gram, kek tak naik. Kita salah pakai barang dah expired tak pun naik. Kita guna tepung tak kena, tak jadi juga. Betul. Semua jadilah. Kadang kek ni kita buat kadang hari ni cantik, kadang besok kek yang sama apa salah kat tengah ada kempis. Tu jam kau nak umban ke tu. Naik 5 jam tak naik-naik juga. Kadang-kadang dah naik, bila kau angkat dia hilang. Mana pergi? Kosong. Tu jam lah kita nak naik angin ni. Nak umban kan tu kan. Betul, banyak ujian nak belajar. Belajar kita menanam pokok rosbok, ujian dia besar juga kita nak belajar. Betul. Tanam mati. Macam itulah. Macam-macam. Macam-macam PI. Kita akan sambung lagi. Kita dah 117,000 yang tapping kita pada waktu ini. Terima kasih banyak. Teruskan lagi guys. Kita ada masa lagi lebih kurang 32 minit lagi. Kita nak berhibur lagi lah. Sebab PI mengajar. Nak siapa artis lepas ni? Kita ada artis yang sama. Artis yang sama je. Sama je. Okey. Baik. Sebab PI kan mengajar bahasa Arab. Jadi kita nyanyi lagu Arab. Wah, ini macam lah Sikit-sikit je. Yallah. Saya tahulah. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bermula satu suara memuji nama baginda, menyeru setia
warisan setiap insan zaman berzaman. Kitab warisan jadi pegangan. Terdengar sayup suara, bergetar tubuh terasa, memuji Tuhan yang esa, memberi rahmat seluruh alam. Nabi junjungan telah sampaikan satu seruan, kitab warisan jadi amalan. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه ويسلم ويبارك عليه. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Itu dia sebuah lagu yang pernah dinyanyikan. Dah sudah ya. Dia bersambung-sambung. Okey, itu dia lagu yang pernah dinyanyikan oleh Mawi dengan lagunya Al-Jannah. Takut tu tarik tadi Dia punya tarik tu. Itu kalau PI tarik tadi separuh hilang. Terkucil pernah dulu nyanyi lagu ni. Pernah dulu masa suara tak bagus. Buat ketawa je. Tarik pun terkucil. Okey, itu dia. Baik, terima kasih yang mana ada dekat dalam TikTok. Okey, Kak Zura terima kasih banyak. Jai Ridos. Terima kasih Joker, terima kasih Kak Trunada, terima kasih Kak Nani, ramai lagi yang ada dekat sini lah. Terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan kami. Teruskan lagi tap screen. Kita dah mencecah 155.56. Sikit lagi nak pergi 200k. Ada masa lagi 25 minit. InsyaAllah boleh dapat 200k 300 insyaAllah. 300 insyaAllah PI. Okey, sementara PI ada bersama dengan kita ni, anda semua tap screen. Tap screen. Yes, kita bagi padu sikit masa PI ada ni. Siapa lagi ni ada? Otai TV. Otai TV, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Gunawan RC Q. Salam dari Hulu Riau, Bintan, Sri Senggantan, Lada, Kepulauan Riau. Terima kasih. Fendi TikTok. Mac PI sihat. MG. So MG PI. MG. Moga PI my sihat. God. Oh my God. Moga oh my God. Moga ke my God?
Okey, macam-macam lah. Jadi terima kasih banyak lah. Teruskan lagi tap screen guys Ya. Okey PI, kita nak tanya PI. Tadi PI bercerita tentang penjagaan bunga pokok Setakat ini PI, berapa banyak pokok yang PI dah tanam? Berapa banyak jenis pokok yang PI dah tanam? Kalau koleksi PI lebih 100 lah. 100 tapi yang mati pun 100 juga. Percaya tak? Percaya tak? Kalau nak kata tak percaya, percayalah. Sebab kadang-kadang bukan semua apa yang kita buat tu dia jadi. Ya betul. Sebenarnya macam ni, pokok yang kita tanam tu dia dah jadi mother. Kita bagi mother rose. Berumur 1 tahun ke atas. Tapi bila PI diuji dengan kesakitan, PI masuk hospital setahun kadang. Jadi tak ada siapa nak jaga. Penjagaan tu tak rapi lah. Macam adik-adik apa ke kawan tak ada. Tak sama penjagaan. Memang kita ada bagi orang tolong tengok siram apa, tapi dia sebenarnya tak sama dengan macam tuan dia jaga. Ya betul. Dan pokok tu ganas semua. Semuanya telah pergi menghadap Ilahi. Ganap tu. Semua habis. 100 jenis pokok. 100 jenis ID yang PI koleksi kita sendiri, mana kita memang suka koleksi juga. Meraung lah macam tu. Nak meraung tu tak ada. Penat menanam. Kita cuma fikir macam tak apalah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya betul. Setiap yang hidup pasti akan mati. Itu dia yang penting. Tapi yang penting bila mati kita tanamlah semula. Apa yang patah semangat lah. Yang patah semangat PI. Jadi semangat PI ni sebenarnya kita nak ambil tahu. Sebab PI ni dia dalam keadaan dia yang kata tak berapa nak sihat, tetapi semangat terkuat. Alhamdulillah. Boleh buat kerja tu, boleh buat kerja ni, boleh tanam pokok, boleh buat kek dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita cerita pasal kek tadi PI Setakat ni apa jenis-jenis kek yang PI boleh buat? Okey, setakat ni PI pandai buat kek margarin, kek marble lah. Kek marble. Kek lapis marble pun kek lapis. Semua jenis flavor kita boleh buat setakat ni. Kek marble Kek marble. Yang paling terbaru yang orang suka kek cempedak lah. Kek marble cempedak. Jadi cempedak yang kita pilih pun cempedak madu. Kita pakai cempedak yang apa? Kita pakai cempedak nangka Cempedak nangka. Cempedak nangka tak sedap lah kita dah buat kek. Nanti dia rasa nangka kan. Betul. So kita cari cempedak madu. Dan setakat ni yang madu yang kecil tu lah, yang kecil tu yang mahal tu. Manis. Itu kalau kena jangan cakap potong kaki. Geput. Tulang belakang semua manis, geput. dia punya manis dia tu. Jangan cakap kaki dia potong, segalanya potong tapi tu yang orang suka Pelanggan tetap PI DJ Yat. DJ Yat betul. Dia pelanggan tetap. Pelanggan tetap Bila nak buat kek je dia order dulu. Betul. Itu memang orang study yang order lah. Ada cikgu sekolah pun ramai yang order. Kawan-kawan dah banyak. Jadi dalam banyak-banyak kek tu, kek mana yang paling susah lah. Paling suka dan paling susah nak buat? Paling susah kalau kita nak buat kek yang jenis dark chocolate tu. Kita kena cairkan coklat dulu. Kita nak kena asing dulu coklat tu, nanti nak kena buat lagi leceh sikit lah. Yang ini pun pergi belajar dekat kelas atau kat orang? Kita belajar dengan orang juga. Dengan orang jugalah. Ada resepi yang kawan-kawan bagi. Kita punya kawan dia bagi resepi rahsia. Resepi dia buat berniaga pun ada. Yang dia memang tak bagi siapa-siapa. Dan resepi tu hanya dia bagi pada PI pun ada juga. Tapi belum praktik lagi lah. Ada satu resepi ni daripada Singapura. Resepi ni dia buat untuk orang Singapura. Memang untuk berniaga kat Singapura punya. Dan kek tu memang power lah. So akak tu dia dengan murah hati dia bagi resepi tu pada PI. Sebab dia tengok kita semangat kita. Semangat kita dan sakit-sakit kita buat juga. Dan sakit-sakit kita berniaga. So dia agaknya dia nak bantu lain tak ada, dia bagilah resepi tu. Tapi resepi ada tu kawan kita nama dia Hasrul, dia nak beli baju pokok. Asrul dia nak beli baju pokok. Nak beli baju pokok boleh. Baju untuk orang pun kita boleh bagi. Awak pun kita boleh bajukan. Sebab baju rambut lah bukan baju rambut je. Kalau awak pendek kita boleh panjangkan. Kalau kecil kita besarkan. Awak cakap dekat aku je. Okey. PI. Jadi kek-kek yang PI buat tu biasanya memang kebanyakannya dijual lah. Ya betul. Tempat ada yang PI selalu buat, sebenarnya asalnya PI buat kek ni bukan untuk jual. Kita makan buat sendiri untuk sedekah je. PI suka buat kek bagi orang makan je. Sebab kita praktik kat rumah. Kita suka belajar. Kita belajar buat kek. Dah jadi kek tu kita bagi orang makan. Kita sedekah lah kat kawan-kawan. Betul lah tu. Tapi akhirnya orang nak beli juga. Nak beli jual je lah. Pasal orang kata dia lah daripada
bagi tu kalau dah selalu sangat. Betul, agak disegan. Awak yang nak keluar kan. Segan juga orang. Agak kawan-kawan kita disegan dengan PI selalu bagi kan. Dia pun kata apa PI kita beli. Kita belilah bagi PI sebenarnya memang tak ada niat nak jual. Memang nak bagi je. Bagi je lah. Tapi kalau nak beli, niru orang peradakan. Okay, alright. Ada lagi lagu kita nak nyanyi, tapi anda yang bersama-sama dengan kami teruskan lagi. Kita kasih tabur lagi. Lepas ni artis mana kita jemput? Artis yang sama juga. Artis yang sama juga. 190k PI, ada 10,000 lagi. Yes. Nak dapat 200,000 alhamdulillah ya. Kita nakkan lagi kalau boleh dapat berapa tadi PI minta? 300,000 PI kata dia nak 300,000 guys. 300,000. Okey. Lagu seterusnya sebuah lagu lagu dakwah lah Lagu yang pernah dipopularkan oleh Opik. Wah, lagu-lagu dakwah apa lagu tu? Rapuh. Oh, cerita pasal Cipedak tadi. Cipedak rapuh. Ini lagu rapuh lah. Rapuh. Okey. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergoreng sebagai lukisan. Biar tak boleh nyanyi kak, dia tak sihat. 1000 mimpi, sejuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna
dirimu yang bertata. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Terima kasih, itu dia Opik dengan lagunya Rapuh. Terima kasih bakal pengantin kita Huda. Bencilah katanya. Okey, 217 dah PI. Sikit lagi kita boleh dapat 300 ya. Kita ada masa lagi lebih kurang 15 minit. KPI. Okey. Cerita tentang PI cerita tentang PI. Tapi satu je PI nak tanya tadi. Okey. Dalam banyak-banyak patung ni buaya yang ada kat depan ni. Ini peliharaan. Adakah bukan melambangkan ya? Bukan melambangkan ya. Ini peliharaan. Kau jangan begitu. Okey, tahu sejarah dia tu. Betul, panjang betul buaya ni. Tak pernah tengok buaya sepanjang ni. Okey, diam. Okey. Alright, PI. Ramai yang tak tahu dalam gelak ketawa PI, dalam orang kata orang tengok sedar PI gurau ni, kita ya. sedar gurau, ketawa, suka, gembira kan. Tapi orang tak tahu sebenarnya di sebalik tu. PI mengalami masalah kesihatan yang orang kata memang membuatkan setiap bulan PI kena pergi ke hospital dan sebagainya. Sebenarnya mungkin PI boleh cerita sedikit. Kita bukan nak mengambil simpati, tetapi kita nak orang kata sharing supaya orang yang ada sekarang ini, yang kita rasa diri kita ni sihat, kadang-kadang kita tak tahu kita ada penyakit kan. Betul. Jadi kita kena orang kata bersiap siaga ataupun kita kena buat pemeriksaan awal ya. Dan yang paling bahaya yang suka cari penyakit. Ya. Benda tak ada dia cari. Nak dapatkan penyakit Okay. Jadi PI mungkin boleh share sikit PI. Baik. Apa sebenarnya yang PI alami kepada penonton-penonton kita ni? Baiklah. Sebenarnya PI ni rela bukan paksa Tak. Tidak dipaksa. Aku relakan. Jadi sebenarnya PI ni diuji dengan sakit kronik. Sakit buah pinggang kita panggil ni CKD ataupun kidney disease. Iaitu PI sebenarnya dari kecil kita ada CKD, satu buah pinggang CKD. Macam PI single kidneys. Kita dari lahir ada satu saja buah pinggang. Okey, bila kita umur kita dah cecah 30 lebih ni, kita tak sedar yang kita dah ada darah tinggi. Dan darah tinggi tu sebenarnya adalah penyakit keturunan. PI memang daripada kecil ada satu je buah pinggang. Satu saja. Dan bila belah kanan. Bila kita dah besar ni, kita ada darah tinggi juga dan kita tak perasan. Sebab sebelum ni kita cek memang tak ada. Rupanya itu adalah keturunan. Keluarga PI ni semua ada darah tinggi. Semua ada darah tinggi. Dan diorang semua tinggi. Adik-adik semualah. Dia adik-beradik semua darah tinggi. Cuma adik nombor 2 tu macam belum lagi. Belum nampak lagi. Kita doakan dia biar selamat. Moga-moga amin. Harap-harap tak kenalah Yalah. Macam PI ke darah tinggi dan dari situlah PI dah kena buah pinggang. Dan kita tak perasan benda tu. Sampailah satu masa PI bila buat kerja dulu memang tangkas kita buat kerja. Siang malam kita boleh survive buat kerja. Tak ada masalah. One day tu kita rasa, beberapa hari tu kita rasa macam kenapa penat sangat. Betul. Lepas tu kepala kita selalu sakit. Betul. Lepas tu PI pun rasa macam tak sedar hati, kita pergi buat checking lah. Kita buat check up dekat klinik. Dan akhirnya doktor kata awak punya buah pinggang dah ada masalah. Dan masalah tu dah kritikal. Dah lambat. Yalah. Lepas tu kita macam tak terima. So kita masih extend sampai beberapa dah setahun tu kita extend lagi. Kita tak nak buat rawatan. Mana juga dah dapat tahu tu tak ada terus pergi ke hospital buat rawatan. Kita macam tak percaya lah. Tak mungkin lah benda berlaku. Tak mungkin. Kita nak terima sakit kronik tu bukan mudah. Betul. Kita macam tak mungkin. Kita tak nak buat rawatan, tak nak apa. Akhirnya lepas tahun tu collapse tapi tak teruk lah, masih lagi boleh diselamatkan. So lepas tu PI menerima lah, doktor nasihatkan untuk dialisis dan PI pun on je. Kita terima, tapi dalam tahun pertama dialisis tahun lepas memang banyak komplikasi. PI selalu masuk hospital, selalu keluar masuk kena kuman.
Tu yang Mel cakap Arab seorang petang tu. Macam tak tahu dia cakap Arab cakap Tamil tu. Tak Mel tu jadi masa tu PI memang selalu tak ada. Bila tak ada tu biasa faham-faham lah. Maknanya PI sedang bercuti Sedang bercuti. Bercuti di resort mewah. Istirahat di resort kerajaan. Resort di Taji Kerajaan Malaysia. Kadang-kadang berbulan-bulan. Kadang ada sekali tu PI duduk sampai 2 bulan. Lama. Sebab jaga kuman. Jadi pasti kita share pada semua penonton-penonton kita. Ya, ni jadikan satu contoh dan tauladan lah. Akan datang ni selalulah buat check up. Selalu kita cek kesihatan kita. Betul. Kalau kita ada pam darah kat rumah, kita cek. Kalau kita ada darah tinggi, kita makan ubat. Kalau kita ada masalah kesihatan, kita berjaga-jaga supaya dia tidaklah kritikal. Tapi apa pun terjadi pada kita dan berlaku pun, kita kena terima. Betul. Macam PI dah kena buah pinggang, dah dialisis. Setiap hari kita dialisis. Setiap malam PI akan sambung dengan mesin. Lepas tu bila orang cakap, kau kenapa tak kahwin? Dah kahwin dah. Cuma isteri tu mesin. Dia tidak punya. Dia bukan manusia normal. Bukan manusia. Jadi memang setiap malam kena. Setiap malam kita sambung cuci. Kalau tak cuci, kita nanti akan ada komplikasi lain lah. Macam badan kita gatal. Yalah. Macam-macam komplikasi lain. Badan kita tak sihat dan sebagainya lah. Okay. So apa pun nasihat PI pada siapa yang dah kena, jangan putus asa. Kita masih ada harapan untuk hidup. Betul. So walaupun kita kena buat rawatan setiap hari, kena bersemangat. Bersemangat lah. Kena rasa macam kita sihat. Kita kena rasa macam kita tak sakit. Tapi spirit tu, PI punya semangat tu sebenarnya bukan senang tau. Bukan senang nak dapat orang yang macam ni dalam keadaan dia. Bayangkan tengah sambung wire. Betul. Buat kek. Wire ada ni. Wire ada boleh buat kek Buat kek. Doktor tanya, awak buat kek macam mana? Dengan wire kali. Apa baik kita belit ke? Takut koin jadi kek kat situ. Dia ni lagi dulu tau sebenarnya. Dia walaupun akan sakit, dia tetap nak melawak, tetap juga nak happy, nak mengusik. Dia sentiasa happy. Dia sentiasa happy Kita kena happy Datuk Ibrahim punya kesayangan ni dulu. Betul. Datuk Ibrahim sampai tak boleh tahan. Tahu kelakar sangat. Sampai terpaksa buang. Okey, tu dah. Terpaksa buang, kelakar sangat dia kata. Itulah kisah hidup seseorang. Jadi kita kena jagalah PI InsyaAllah. Okey PI, mungkin yang terakhir ni ada sesuatu yang PI nak katakan pada penonton-penonton kita yang berada di TikTok Melaka FM, yang selama ni yang support PI, yang selama ni yang kata mengikuti kelas bahasa Arab PI hari Jumaat kan. Mungkin ada sesuatu yang PI nak sampaikan untuk mereka. Silakan. Okey, PI cuma nak sampaikan satu je. Apa pun yang berlaku pada diri kita, baik atau buruk, terima seadanya dan kita kena terus bersemangat. Betul. Selagi kita diberi nyawa untuk hidup, kita teruskan hidup. Nanti kalau nak mati besok dah tak boleh cakap apa. Tapi jangan besok kita kena sakit, kita berfikir kita nak mati je. Mati tu tak payah minta. Mati tu dia akan dah ditentukan dah. Ditentukan. Tak payah minta pun dia datang. Kalau kita tak nak mati pun tetap mati. Tetap akan mati. Jadi jangan minta benda yang pasti datang. Jadi kita minta benda yang benda-benda yang macam ni. Kita hidup, ya Allah bagi aku rasa menghargai. Kehidupan itu adalah satu anugerah yang sangat berharga. Ya, betul. Jadi bila Allah bagi kita hidup walaupun hanya satu saat, kita hargai kehidupan itu. Betul. Jadi bergembira dengan kehidupan tu. Betul. Bersyukur pada Allah Taala apa yang Allah bagi dan happy saja. Jangan kita rasa nak murung je. Besok dah mati, burunglah kau dalam kubur tu. Itulah sedikit nasihat dari PI ataupun Faizal Ibrahim. InsyaAllah. Jadi apapun PI dalam keadaan yang kata kurang sihat ni tadi, telefon katanya tengah cuci betul. Alhamdulillah lah dapat juga orang kata sampai ke Melaka FM ini. Alhamdulillah. Ingat nak bawa mesin sekali ni. Sebelah cuci sebelah cakap. Tarik mesin tu sini kan terpanjat orang dah. Pipe apa pula ni kan? Apa pula pipe sebelah ni kan. Okey, apa pun saya ucapkan terima kasih PI kerana melapangkan masa InsyaAllah. Sudi bersama dengan kita. Ada lagu terakhir ni untuk PI. Hati-hati dia. Artis dia sama lah. Masih lagi. Artis sepanjang zaman. Okey, sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Rabbani. Lagu ini beri judul Anak Soleh. Allahu Akbar.
Ni untuk anak-anak soleh yang ada dekat TikTok Melaka FM ni ya. Dia anak-anak soleh, bukan anak-anak salah. Soleh dan solehah lah. Semoga anda semua dikurniakan menjadi anak yang soleh, InsyaAllah. Ataupun anda dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah, InsyaAllah. InsyaAllah. Kenangi ibu bapa, doakanlah sejahtera. Kita anak harus membela apabila sudah dewasa. Jangan biarkan mereka sia-sia di hari tua, kecewa hidup dan merana atas perbuatan anak derhaka. Bahagiakan mereka hingga ke hujung usia, bila sampai waktu ajalnya. Anak soleh sebagai harta, bahagiakan mereka hingga ke hujung usia, bila sampai waktu ajalnya. Anak soleh sebagai harta. Hai ibu bapa, kami permata anda, tidak jemu berdoa agar sejahtera terpelihara. Di dunia bahagia, di akhirat pun begitu jua. Kita harapan kami semua, moga Allah kabulkan doa. Bahagiakan mereka hingga ke hujung usia, bila sampai waktu ajalnya. Anak soleh sebagai harta, bahagiakan mereka hingga ke hujung usia, bila sampai waktu ajalnya. Anak soleh sebagai harta. Hai ibu bapa, kami permata anda, tidak jemu berdoa agar sejahtera terpelihara.
diperbilakan oleh Rabbani, Allahyarham Ustaz Asri Ibrahim juga dengan lagunya Anak Soleh. Abang Pi okey Abang Pi? Alhamdulillah okey. Cuba termenung sikit. Termenung sekejap. Terbayang Anak Soleh tu. Betul okey. Jadi kita nakkan genapkan sebenarnya untuk 300k ni tadi yang PI minta tadi tu. Ya betul, insya-Allah. Ada lagi 26k saja lagi. Ya. 26k lagi mungkin boleh sampai ni, insya-Allah Ya. Kita kasih tekan tebu sikit baru pukul 4 petang. Tap screen. Papa lah jodoh kita je. keras. Betul. Okey, untuk lagu yang terakhir lah sebelum kita menutup tirai, sebab kita nak genapkan 300k ni kan. Ya. Okey. Sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh Akasha. Lagu Ambon. Okey. Jom kita berhibur untuk lagu yang terakhir. Selepas itu kita akan end live. Kita akan tamatkan podcast kita pada petang ini ya. Sebelum end live pastikan 300k. Sikit lagi tu. Dah tak banyak lagi dah. Alright, yang terakhir. Waya. Alright, terima kasih. Dari bibir kaca yang menyiksa telah tersuat cinta kita. Usah dikau cuba menyangkalnya. Ku tahu kau merasa apa yang ku rasa. Katakanlah mentera apakah mengobar bara di hatimu. Kau rela korban sebuah asmara demi merandai perjuanganmu. Embun, andai takdir kita tak bersama. Selama jasad masih bernyawa, tak mungkin kau kan ku lupa. Embun, andai takdir memisahkan kita, tak bersatu di bumi yang fana. Biai, jangan sedih Biai. Jangan sedih ya. Ku dambani kau di syurga. Tidak ada backup vokal kita seorang lagi, Saudara Hasri. 1, 2, 3. PI nampak smart hari ni smart Cahaya menerangi kegelapan, kau kekuatan kalau berimpian. Andai kau gugur malah tiada berlisan, takkan kau pudar diingatan. Ambuk. Andai takdir
selama jasad masih bernyawa. Tak mungkin kau kan ku lupa. Embun andai takdir memisahkan kita, tak bersatu di bumi yang fana. Ku dambadi kau di syurga, ku dambadi kau di syurga. Oh, di syurga. Okey, alhamdulillah, itu dia saudara asli kita, pemuzik kita. Alright, kita dah cecah 304.8K, 9K, 305,000. Alhamdulillah, makin laju nampaknya. Terima kasih. Teruskan tap screen guys. Ada lagi yang nak minta lagu ke sebelum kita tutup? Nak suruh PI nyanyi. PI boleh ke lagat ke? Boleh lah. Lagu apa Lagu apa yang tanya? Lagu yang simple lah. Simple lagu apa tu? ABC. Amur Diab ke? Amur Diab. Amur Diab. Okey. Tamalli ma'ak. Yang slow. Lagu Arab. Lagu Arab lah. Lagu Arab. Kita nak suruh PI nyanyi lagu Arab guys. 400,000. Tajuk dia tajuk Tamalli ma'ak. Tamalli ma'ak. Taman semabuk, taman Rindit, itu taman. Tamalli ma'al. Okey, Kak terima kasih Zura, terima kasih Sophie. Sekali Arab dah, Arabnya. Alright, jom kita dengarkan PI. Tamalli ma'ak. Semampunya. Azan. Salah nyanyi azan. تملي معاك ولو هدى بعيد عني في قلبي هواك. تملي معاك تملي باري في قلبي ولا بنساك. تملي وعيشني لو حتى بكون وياك. تملي معاك ولو حتى بعد عني في قلبي هواك. تملي معاك تملي باري في قلبي ولا بنساك. تملي وحيشني لو حتى بكون وياك. تملي حبيبي ما استهتلك. تملي عليا من بدلك ولو حنين لك كل القول. حبيبي ما استقولك. تملي حبيبي ما استهتلك. تملي علي ما من بدلك ولو حواليا كل القول. واقول يا حبيبي ما استقولك. تملي معاك ما قلبي مجروح يا أغلى حبيب. يا أغلى حبيب ومهما كنت بعيد عني لقلبي قريب. ويا عمري الجاي وحاضر يا أهلا نصيب. تملي معاك معاك قلبي معاك عمري يا أغلى حبيب. يا أغلى حبيب ومهما كنت بعيد عني لقلبي قريب. يا عمري الجاي والحاضر يا أهلا نصيب.
هاي تملي حبيبي ما اشتاق تملي علي من بالك ولو حواليا كل طول بقول يا حبيبي ما اشتاق قول تملي حبيبي ما اشتاق تملي علي من بالك ولو حواليا كل طول بقول يا حبيبي ما اشتاق قول لك. Okey, abang boleh nyanyi tak? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh, Cubalah. Kalau tulis Arab tu boleh bunyi. Tapi kalau buat dia tulisan Rumi kan. PI memang suka lagu Arab dia. Pasal dia mengajar bahasa Arab Ya. Kalau dia suka Hindustan pelik lah. بمسات لك تملي علي من بالك ولو حوالي كل يدول بقول يا حبيبي مسلك تملي حبيبي مسات لك تملي علي من بالك ولو حوالي كل يدول بقول يا حبيبي مسلك تملي حبيبي مسات لك تملي علي من بالك Temalli ma'an. Baik, terima kasih semua. Syukran jazilan. Afwan. Okey, itu dia. Terima kasih untuk PI. Terima kasih banyak. Kita dah ada 331K. Alhamdulillah. Berikan tepukan yang gemuruh hari ini mencecah 331K dekat hampir-hampir suku juta lah Alhamdulillah, terima kasih banyak. 72 mata tak bergerak dari tadi, 70, 80, 90 tak bergerak. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang menyokong PI kita pada hari ini. Ya, jadi apa pun sama-sama tuan-tuan dan puan yang menonton kami di TikTok Melaka FM, kita doakan kesihatan PI, kita doakan agar beliau dapat bertahan, beliau dapat menempuh liku-liku kehidupan yang masa-masa akan datang dan memberikan kekuatan kepada beliau insya-Allah. Sama-sama kita doakan untuk PI ataupun Faizal Ibrahim kita. Mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. InsyaAllah. PI cukup Cukup. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di minggu hadapan untuk bersama dalam podcast Gasak Kaula di Melaka FM. Tapi sebelum tu kita nak berhibur bersama dengan sebuah lagu terakhir. Jamilah dipilihnya. Aduh Jamilah, gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya, dia pandai berdandan, dia cantik sekali, dia juga pandai mengaji. Aduh Jamilah, dia pagi pergi ke kali, rajin sekali. Lewat depan rumahku, ku tegur dia malu, sambil menunduk dia tersipu. Ya Jamilah, Jamilah, kau gadis ayu. Jamilah, gadis ayu. Ya Jamilah, Jamilah, kau ku tunggu. Ku tunggu. Aku mau Asyur melamarmu bulan depan. Kita ke penghulu. Kita happy kan PI PI Rock. Ida kata kena gedi-gedi sikit.
Dudu aduh Jamilah, abang sungguh tak sabar menunggu. Ku rindu senyum manis bibirmu yang menggoda hatiku. Hatiku rindu padamu ya. Jamilah, kau gadis ayu. Jamilah gadis ayu. Ya Jamilah, 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 engkau ku tunggu. Aku mau melamarmu bulan depan. Kita ke penghulu. Yeah. Jamilah, kau gadis ayu. Ya Jamilah, engkau ku tunggu. Aku mau melamarmu bulan depan. Kita ke penghulu. Kita ke penghulu. Jamilah. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa lagi guys. Terima kasih kepada kru-kru teknikal yang bertugas pada hari ini. Terima kasih banyak kepada KBR kita. Terima kasih kepada semua penonton-penonton. Terima kasih kepada rakan-rakan teknikal Obi. Terima kasih kepada ketua muzik kita dan juga tak lupa kepada tetamu kita PI. Terima kasih banyak PI. Dan juga kepada anda yang telah pun bersama-sama tap-tap skrin sampailah cecah 355.5K. Dan selama 70 orang yang masih lagi bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak ya. Kalau saya tak sempat baca komen, jangan marah-marah ya. Sebab kita bercakap kan, jadi susah sikit kita nak baca komen. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi pada esok hari. Kita ada lagi ya podcast bersama dengan DJ Ain. Dan minggu depan insyaAllah kita akan ada lagi tetamu seorang lagi ya. Akan saya bawakan untuk anda pada minggu depan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bye-bye.